Kita sudah masuk ke keterangan untuk pelajar kanak-kanak yang ketiga hari ini. Sebelum ini pelajar kanak-kanak pelajar A dipanggil, dan juga pelajar kedua dipanggil, dan hari ini pelajar ketiga. So sedikit rangkuman lah bagi keterangan ketiga-tiga pelajar ni. Daripada keterangan mereka bertiga ni, naratif dia bermula bagaimana Zara ni dipanggil ke dalam dom adalah kerana satu insiden kecurian lah. Okey, kecurian itu diadu oleh pelajar lain, pelajar form 1. Okey, so insiden tersebut diadu kepada ketua dom, yang mana ketua dom adalah dalam kalangan pelajar-pelajar yang dituduh dalam prosiding berbeza, bukan prosiding inquest. So mereka maklum tentang aduan tersebut, maka mereka telah memanggil arwah Zara lah untuk memberikan penjelasan. So dalam sesi perjumpaan tersebut, bukan semua, tapi ada satu dalam kalangan ketua dom tu telah mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan lah terhadap arwah. Okay, tetapi yang selebihnya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa mereka marah, make fun ataupun cuba menindas, okey, perkataan menindas kepada arwah Zara.